Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya Romli bin Haji Ahmad selaku guru Ma'had At-Tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita berjumpa, dapat lagi kita memberi pertukaran sedikit sebanyak sambil menunggu berbuka puasa. Alhamdulillah, pada petang ini boleh dikatakan penghujung kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana besok hari menyaksi anak bulan. Kira didapati kelihatan anak bulan, maka kita beraya pada hari selepas itu, iaitu hari Jumaat. Walau bagaimanapun, kita masih lagi di dalam bulan Ramadan yang sepatut kita penuhkan program-program yang selalu kita dah buat. Kau kemah lagi, kerana sama ada besok hari ataupun lusa dan sebagainya, mengikut kelihatan anak bulan lah. Jadi sepatut juga kita ambil tahu tentang persiapan ataupun cara ataupun adab dalam kita nak menyambut hari raya ni, Aidilfitri ni. Sedikit sebanyak kita kena tahu. Kerana dia adalah perbezaan ataupun dia ada kelebihan dalam kita menyambut Aidilfitri. Dia ada kelebihan. Jadi sepatutnya setiap orang Islam yang berpuasa sangat-sangat meriah, sangat-sangat suka hatilah dalam nak menyambut Aidilfitri ini dengan berbagai-bagai keadaan. Maka pada petang ini kita cuba setuh apakah yang perlu, apakah yang patut kita buat persiapan bagi kita nak menyambut istiqbal Aidilfitri, nak sambut hari raya. Kita kata nak sambut hari raya. Yang di antaranya satunya takbir. Kerana disyarakkan takbir dalam agama kita ni, disuruh takbir hari raya Aidilfitri ni daripada jatuh matahari malam raya tu lah, hingga sampai semaya raya. Hingga sampai semaya raya. Misalnya petang besok hari ni tengok anak bulan lah. Kalau didapati lihat anak bulan, situ boleh mula dah. Boleh mula dah hingga sampai ke orang semaya raya. Ini berlainan dengan agama-agama lain. Sebagaimana yang diceritakan daripada Aisyah. Dia kata di sisi dekat rumah dia tu, di Madinah lah, ada orang Ansar, dua orang Ansar.
apabila dia masuk mari hari raya, dia sambut cara dia lah. Cara orang Ansar berlagu, menyanyi dan sebagainya lah. Dia dapati tiba-tiba Abu Bakar mari. Abu Bakar mari, dia tak apa ni. Dia panggil duk menyanyi setan ni. Seolah kata begitulah. Setan. Setan masuk di dalam rumah Rasulullah ni. Jadi Rasulullah pun jawab kata, jadi bagi hari raya bagi dia tu besitulah. Jadi raya kita ni dengan cara takbir. Raya kita ni takbir. Nak ayat kata, dan cara beraya kita ni, kita kena membanyakkan takbir. Kita menghidupkan. Ini takbir adalah syiar. Syiar bagi hari raya. Ia tidak syarat pada hari yang lain. Kerana masanya sikit ya. Tahu kata malam petang tu nampak anak bulan. Dia syarat boleh. Boleh kita takbir masa apa semaya pagi lepas pada subuh esok. Pagi besok. Tapi olehnya adat kita ni, malam raya tu hak cak sekali dengan bedil lah. Tak ada kira kampung mana-mana tu. Riuh dengan suara bedil. Kita ibu ni riuh dengan suara takbir. Itu dia antaranya. Yang kedua, mandi. Sebelum kita nak pergi semaya raya tu, disunatkan mandi. Sunatkan mandi, sunatkan pakaian-pakaian. Yang cuci lah. Hak baru tu lebih molek lagi. Selain daripada tu juga disunat kena berbau lah. Berbau sedap lah. Pakai air bau lah mana-mana kata. Kepada lelaki lah. Lelaki tidak perempuan tidak digalak sangat. Kena bau, kena air bau. Mandi mandi pagi raya tu, sebelum kita nak pergi keluar untuk semaya. Dan pakai pakaian yang baik-baik dan molek-molek. Lebih-lebih lagi pakaian yang kita tak tahu lama-lama tu, tak tahu. Tak ada syarat kepada baru. Suci. Dan yang ketiganya, disunat juga makan sebelum daripada kita nak keluar pergi ke semaya. Pergi ke semaya tu kita kena makan dulu. Yustahabbul iftar. Disunatkan makan walau sedikit pun, walau dengan buah tamar tu kau lebih molek lagi. Kita kata buah tamar je, padahal tu molek sebelum kita nak pergi semaya tu, tak ada apa, ada buah tamar. Makan buah tamar. Boleh 2-3 biji ke sebiji ke, minum air. Dia berlain sikit dengan semaya, dengan raya Adha. Kerana raya Adha tu disunatkan semaya makan lepas daripada kita semaya. Tak suka dengan raya fitrah ni. Raya fitri ni disunatkan makan dulu. Sebelum kita nak pergi semaya tu, kita makan dulu. Dan yang keempatnya, dalam perjalanan kita pergi balik semaya tu, pergi ke masjid, balik ke masjid tu, disunatkan berlainan jalan. Apa maknanya? Kita nak pergi masjid, kalau pergi jalan lain, kalau balik jalan lain. Tak salah jalan tu lah.
Jadi sunat lah. Panggil pelatur adat. Adat dia. Tadi kita pergi kok jalan ni. Kalau klik-klik kok jalan lain pula. Jalan-jalan betul lah. Itu cara dia. Pelatur dia. Dan yang kelimanya, memberi tahniah di antara satu sama lain. Yang mudah-mudahan kata berjumpa lah. Berjumpa pejabat kampung kita, adat pak kita ni pejabat saleh lah. Kalau mengikut dia nya, ambil sunnah dia nya, kita katalah, ucaplah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini panggil adab cara kita nak sambut Aidil Fitri. Kita kena hidup lah apa-apa ni. Menghidupkan. Sebenarnya maaf ni termasuk daripada sini dah ni. Maaf di antara satu sama lain ni adalah satu perkara yang mesti dah tiap-tiap orang memberi kemaafan. Bukan mesti nanti hari raya. Tapi kita kata hari raya tu tepat peluang molek nah. Jadi kalaulah seseorang pada hari raya dia tak boleh lagi nak beri kemaafan kepada saudara dia, hari lain tu payah lah. Hari lain tu payah lah. Sebab setiap orang tak boleh nak bawa dendam berpanjangnya pun tak boleh ke. Apakah lagi dendam kita tu, tak kenal kita kepada saudara kita tu, bawa kepada mati. Ini teruk lah. Ini teruk sekali. Dengan sebab tu sifat kemaaf ni kena ada selalu, kena semua ada. Ni panggil ambil peluang ni. Ambil peluang raya kita memberi maaf di antara satu sama lain. Kerana manusia ni tak ada orang tak bersalah. Pak pepatah kata kan, gigi dengan lidah lagi terketik. Apakah lagi manusia, sesama manusia. Apa yang ada salah kita kena memberi maaf. Seperti kata tak ni lah. Ambil peluang yang baik ni, kita ucapkan. Yalah tak usah ingat kata aku Allah ke dia, ataupun aku tak mahu Allah ke dia. Tak boleh lah situ. Kena turun lah mental kita. Kalau tidak ke, turut setan mata. Kerana orang apabila ada berdosa, lebih-lebih lagi dengan sesama manusia, tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Maka keampunan lah. Dengan keampunan di antara satu sama lain, salah satu daripada rukun untuk nak masuk seorang kepada syurga. Jadi kalau kita nak bawa keras nafsu kita tu, tak boleh lah. Tak akan buat amal lah. Tak akan buat amal. Boleh yang demikian, gunakanlah. Ambillah peluang yang baik ni. Jangan lepas begitu saja. Dan selain daripada kita sebut adat-adat tadi, apakah lagi sepatutnya kita buat persiapan. Itu untuk diri kita. Persiapan hak luar pula. Kalau nak sambut raya kan ni, bagaimana ada pernah berlaku dan berlaku juga buat persiapan buat apa ni. Kalau orang kata buat pintu gerbang. Pintu gerbang itu pun persiapan dah tu. Lain daripada persiapan diri, apa panggil persiapan luar. Tanda kata seseorang tu nak sambut raya dah tu. Dia panggil tazim, untuk nak mengelak, memolekkan kampung-kampung. Sebenarnya memberi makna lain lagi banyak. Dengan atas kita kerja tadi. Dan juga buat kebersihan. Kebersihan rumah. Kena menyapu betul lah.
ada orang tu pasal pelita lagi. Nah, itu molek tu apa panggil tajhizat, apa panggil persiapan untuk nak beraya dah tu. Dan yang keduanya di antara persiapan juga, dah adat tempat kita ni bernama isak banyak kewak ketupat lah. Itu pun dia juga tu. Ataupun kalau nagi-nagi arah dia cadel manis-manis. Kita ni ketupat. Molek hidup benar lagu tu. Tak ada apa. Ini persiapan untuk raya dah ni. Dan juga kena buat hubungan. Kena ada hubungan. Dia panggil silaturahim tadi. Kena ada hubungan ni, kena ada sifat maaf dulu. Kalau tidak ada sifat kemaafan, tak boleh nak jadi hubungan. Dia ada dendam semata. Dia ada dendam gitu. Dan di antara juga dia panggil kena adalah tanda panggil air muka kita. Air muka ada senyum. Apa panggil wisale tapi air muka duk masa. Jadi perasaan dalam ni tak habis ya bagi. Perasaan dalam hati ni tak ampun deh hak sebenarnya hak habis nak kata kita apung tu dia mari dalam. Bukan dicekak. Cekak boleh sangat kata kita maaf tapi di dalam hati tu duk sumak lagi. Sebab itulah kita tunjukkanlah tunjuk apa panggil air muka kita tu ada sebalik apa panggil pihak yang kita berasa duk selumar tadi tu, dia kata ada perasaan kata kita ni sudah ampun sudah memberi kemaafan. Itu di antara adab-adab ataupun persiapan untuk kita nak sambut hari raya yang kita dah tunggu-tunggu. Kerana hari raya ni jangan lepas peluang lah. Jangan lepas peluang kebaikan ini yang setahun sekali. Kita ni ada 2 kali raya ya. Pertamanya raya Aidilfitri dan yang keduanya Aidil Adha. Yang mana kedua-duanya jangan luput lah bagi lelaki, iaitu semayang. Bagi orang perempuan kadang-kadang dia boleh semayang, kadang-kadang tak boleh semayang. Yang tak boleh semayang pun boleh juga kita pergi untuk berjumpa di antara sahabat-sahabat kita. Semayang bagi lelaki kena boleh semayang, jangan berluput. Kerana semayang Aidilfitri dan Aidil Adha dan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang kita boleh laku yang kita tidak boleh buat kecuali di masa dan bulan yang tertentu. Maka untuk setakat ini saja untuk hari ini. InsyaAllah ta'ala kita berjumpa lagi di lain kali. Salah silap setakat ini saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.